Assalamualaikum semua. Jumpa lagi di Rosni Bahari Channel. Hari ni resipi kita adalah apam tembikai ya. Kita gunakan tepung beras. Senang saja. Gaul semua bahan-bahan yang tertulis tu. Tepung, kita gaul je lah semua tu. Kalau susah kita blend saja semua-semua tu. Kemudian kita perapkan lebih kurang 30 minit. Tutup dengan plastik macam tu. Kemudian dah naik lebih kurang 1 jam ke 30 minit macam tu lah. Okey, dah naik cantik tu, kita letak baking powder double action. Gaul-gaul lagi. Okey, dah rata semua. Kita masukkan dalam jug ni. Sebab kita nak tuang dalam bekas-bekas tu kan. Okey, tuanglah dalam bekas-bekas tu. Kemudian tabur sikit bijan hitam. Seperti biji tembikai lah umpamanya ya. Okey, dah masak dah. Cantiknya. Sedapnya apam kita. Apam tepung beras memang sedap ya. Boleh makan dengan kelapa juga ya. Kelapa parut. Nampak tak? Sedapnya. Okey, kita boleh tabur kelapa parut di atas. Kalau tak suka pun tak apa ya. Tapi kalau makan dengan kelapa parut memang sedap. Letak sedikit garam. Gaul-gaul kelapa parut. Tabur je. Nampak tak? Gebu-gebas. Selamat mencuba ya.